kita pernah menipu orang, kita pernah khianat orang, kita pernah menzalimi orang, dan kita memang betul-betul menyesal dengan perbuatan tersebut, dan kita memang memilih untuk nak minta maaf, dan kita pilih untuk tidak hidup lagi dalam dunia itu. Jadi cabaran dia adalah bila orang dah tak percaya kat kita. Aku dulu tahu kau macam mana, aku dulu berapa kali kena tipu dengan kau, aku dulu berapa kali dah percaya dengan kau tapi kau hianati kepercayaan aku, contoh. Okay? Dan this time kita betul-betul nak berubah. This time kita betul-betul nak berhijrah. Jadi dia punya ujian pula adalah pada ujian bila orang dah tak percaya pada kita lagi. Kita cuba untuk explain, kita cuba untuk berlaku jujur, kita cuba untuk somehow membuktikan yang kita bukan lagi orang yang dulu. Tapi itulah, damage has been done. Orang pun dah terluka, orang pun dah terasa, orang pun dah rugi banyak benda. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat? Adakah kita memilih untuk terus hidup dalam kehidupan kita yang dulu, ataupun apa cara untuk kita nak move on, cara untuk kita nak bergerak ke depan?